Banyak dah kosong dia aku rasa. Nah, masalahnya kat atas semua. Asal kata nak keluarkan? Yang keluarkan. Sekejap lah, benda ni nak pandai-pandai buka. Tahu tak tahu? Ha? Aku tak tahu buka benda ni. Oh, Dah, okey. Aku ada nak pergi mandi kan? Aku ada santan. Ha? Aku ada santan. Lah cakap santan tu buat masak. Bukan santan tu. Habis? Aku punya santan untuk kau nak pergi laut, nak supaya tak kena bakar dengan matahari. Oh, santun. Santun tu aku ada. Tapi Yalah. aku punya version yang spray punya. Tak payah nak sapu-sapu. Tak payah nak sapu-sapu lah. Bukan. Ini namanya wangi-wangian bilik. Sekarang ni aku dengan kau share bilik. Dia bau ros. Lain macam bunyinya. Bukan lah. Ini kan glider. Glider. Pony and Berry Bliss. Dia letak apa ni? Caution, do not use near fire. Tak boleh. Kita nak pergi matahari apa? Tak boleh apa? Tak boleh terbakar. Jadi kita boleh gunakan dia. Do not use near fire. Dan masalahnya matahari tu panas. Kau spray ni benda terbakar lah kita. Oh, bukan ke? Bukan. Saya try. Tak payah. Bau. Bening. Apa lagi? Macam-macam lah perangai ambil kau ni. Aduh. Habis kita nak pergi hotel kan nanti. Resort. Tapi kalau kat ni pasir-pasir aku tak berapa selesa sangat. Allergic lah. Jadi aku ada bawa aku punya kasut. Aku tak nak kasut aku ni Mahal ni. Bukan, masuk pasir. Berlubang. Rimas lah. Aku bawa aku punya kasut sendiri. Apa kau bawa? Kasut aku sendiri. Oh ya, kau bawa sendiri. Tak buat. Belum buka lagi. Rosak. Okey apa? Ya okey, boleh. Cantik. Boleh lah. Jadi ni kalau kita pergi kat pasir, pasir tak masuk. Oh. Dia anti sand. Anti sand. Kirakan dia punya ni, kau tengok dia punya ni. Ada stitch dia, ada ni, dia punya ni semua kalau pasir tak melekat. Tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Dia kalis pasir lah kan. Kalis. Pandai. Aku bawa benda berguna apa? Yelah, aku tak cakap tak berguna. Apa lagi banyak sangat barang kau bawa ni. Banyak Ni kan untuk kita berapa hari kat sini? Yelah, nanti kita nak share kan. Tapi kita ada sabun mandi. Sabun mandi memang penting, bos. Betul kata Cicak. Cicak pun cakap betul. Ada orang cakap apa-apa ke? Angah reposted. Tak, sabun mandi. Aku tak biasa pakai kat hotel ni. Mana kesian. Kau ni kenapa? Bodoh lah kau. Besar. Biarlah. Dia bawa makan tu. Aku bawa sabun mandi. Tapi sabun mandi aku tak pula menarik. Sabun mandi aku kita boleh pakai banyak kali. Main sabun. Kan kita punya member si FH tu. Sabun berlubang. Tapi ni kali sabun apa? Sabun mandi aku semua refill. Okey, itu yang bagus. Tunjuk sikit. Bukan. Ini bukan sabun mandi. Ini dia cakap washing. Dishwashing liquid. Apa? Dishwashing. Dish. Cuci pinggan mangkuk. Dishwashing. Tak. Tu cuci pinggan mangkuk. Aku ni walaupun tak pandai mana lah, tak pergi pasar ni orang, tak pergi kedai ni orang. Tapi aku tu bezakan sabun mandi dengan sabun cuci pinggan. Tapi dia berbuih ke? Masalahnya dia pinggan. Tak, ini decoration dia, packaging dia. Lagi dia letak morning spring. Morning spring apa? Morning aja. Pagi je kan? Pagi spring. Pagi spring kira kan pagi kita fresh. Ini boleh lah. Make sure kau pakai tau. Habis
Kalau baju malam, Yang penting baju malam tu. Pasal aku kan tipu bini aku. Cakap ada bisnes ni punya trip. kau tipu Kau yang nak ajak aku transi ke Nabi tiket kan? Apa? Jadi apa lagi kau bawa tu? Aku punya baju mandi aku, tak tahulah baju mandi aku macam mana. Baju mandi yang mana Yang putih, dia boleh cakap Ada sound. Mana datang aku sound? Ada sound. Baju mandi. Baju mandi. Aku dah macam gini, mesti nak standby baju mandi. Sudah turun. Kau nak standby baju mandi? Sekarang. Kau nak pergi pakai baju mandi aku? Kau cepatlah nanti orang nampak aku. tak pada tadi aku nampak orang Cina je. Nanti orang siapa yang 3 ekor? Tak ada kau berbual dengan siapa ni? Tak tahu, ada orang cakap 3 ekor. Aku tahu 4 ekor je. Yelah. Aku pergi tukar baju mandi aku dulu Tak payahlah. Tak payah. Ni baju mandi. Kau cuba pakai sekarang, kau tengok macam mana lawa tak? Apa? Ni telekong. Oh, ni bathrobe lah. Bathrobe. Bukan bathrobe. Ni telekong. Allahu Akbar. Min kau dah kenapa? Ni mesti dia punya tau. Dia nak kau rindu dia kot. Bau sikit. Tak bau dia. Janda sebelah dia kot. Aku rasa Janda sebelah. ini Halimah. Halimah. Halimah jom. Tak apalah, ni bathrobe boleh kasih ni. Kasih kita punya tetamu pakai. Dia pakai. Ada tetamu? Ada. Siapa? Kan kita ada engage yang orang tu. Escort service. Oh, yelah. Ada kan? Ada. Nanti dia datang ni. Ni bukan orang. Bukan Bukan. Jalan sana kalau boleh. Siap. Dan aku ada yang Ni apa pula? Toilet mandi? Terkadang ni aku ni menyesal berkawan dengan kau. Antara mate kau ni bodoh atau kau sendiri yang bodoh? Kau tahu tak, aku punya toilet mandi berat bila pak kat itu apa? Nanti, sebelum datang kebodohan kita lagi, kita kan duduk di Jot. Di Jot ada bathroom, ada toilet. Aku tak nak toilet dorang kotor. Nanti kita pergi belilah dekat DIY. DIY nanti tapi sekarang yang nak mandi laut nanti nak tutup macam mana? Sekarang nak tutup, tunjuk aku macam mana nak tutup. Kau tutup. Jangan tunjuk aku macam nak tutup. Tak, kalau dah habis mandi, misal kata dah habis mandi. Ya. Dah basah. Lap. Tutup. La haula wala quwwata. Yang kat belakang macam mana? Sini kan open. Tak, itu bukan. Itu bukan dekat Hawaii. Habis? Itu dekat Paris. France. Bonjono. Tak apalah. Diorang nampak buntut aku seksi apa. Okay, lepas tu apa lagi yang kau bawa ni? Tapi ni toilet okey kan? Boleh lah, suka tinggal asalkan kau bahagia dengan sebagai keluarga. Boleh lah. Aku ada Baju tidur. Baju tidur. Ni. Aku ada baju tidur aku. Ya Allah. Asal? Kau bangun, kau diri. Ni baju tidur aku. Kau diri. Apa perbezaan baju tu? Ini kan baju tidur. Kau tak tahu Tunjukkan kau. Kalau kau pakai jubah tu aku faham lah sangat-sangat. Aku tahulah benda ni semua aku boleh adjust. Lambat lah, tak apa. Tapi pakai dia gini. Yelah. Masalah. Pakai, lepas tu nanti. Ini bukan baju tidur. Ni baju perempuan. Apa? Kalau kau cakap baju perempuan, kenapa lelaki pakai kain? Itu kan belikat lain. Kain juga kan? Ya, tapi bukan macam dress. Ini dress, gown. Ini, okey. Kalau kau cakap gown, kenapa lelaki pakai jumpsuit? Mana lelaki pakai jumpsuit? Habis yang orang kerja-kerja pakai jumpsuit? Bukan. Itu kan gown. Habis? Itu worksuit. Tutup kerja. Tapi ini okey lah. Selesa kau dengan aku je apa tidur. Yang bahaya. Ini stretchable. Oh, yelah. Jadi sambil malam, benda ni actually baju ni untuk boleh menguruskan
badan. Oh, ya, yelah. Betul kata cicak. Ya, betul. Jadi dia bila pak kau pakai benda ni dia akan kompres. Dia macam ni expand. Lah. Bila pak kau pakai dia kompres, kau boleh jadi kecil. Oh, jadi badan kau lagi lamping lah. Yes, aku kan nak ada turunkan berat badan. Yalah, sama lah kita kan. Jadi okey lah. Oh, ni apa pula ni? Ini. Ini bukan time talk lah. Habis apa? Ini kan kalau kau pergi restoran, nak makan takut jatuh, makan tumpah. Betul tak? Betul tak? Aduh. Betul. Kau makan-makan tak takut. Tak jatuh. Tak kotor baju. Tak kotor. Tak licik di jari, tak lekat di tangan. Betul. Kayak advertisement. Inilah aku bawa aku ni. Ada apa lagi yang kau bawa? Apa tu orang panggil bip. Bip lah. Saya bip. Dah. Itu je yang kau bawa? Itu je lah. Yelah. Aku bawa ini je. Tapi ini kita share lah ni. Apa dia? Kita share lah. Share apa? Yelah, nak pakai 2 malam ni. Slipper aku punya seorang. Yelah, tapi kalau nak share kau satu aku satu malam. Yelah, boleh. Dia kita hopscotch. Habis pelampung ni? Alah, pandai-pandai lah kita nanti. Tak muat ni. Tak apa, nanti kita boleh beli je lagi satu. Okey, tak ada. Aku ada bawa yang pasportnya bag tu. Kau tengok apa yang ada kat dalam tu. Inilah masalahnya ni. Dah sini. Sabar. Tak apa, aku spray korang bising. Ni zip buka ni. Ni pasport. Mana pasport kita ni? Aku ada letak dalam pasport. Kau check. Tadi yang orang pasport pun ada check. Ada cop pasport. Ini masalah yang tadi kau cakap berlanggar betul. Aku rasa ni kau punya bag. Ni apa? Sekarang masalah kau bawa langsing kenapa? Kenapa apa? Kau ingat zaman Romania? Aku buat apa dengan langsing? Ini yang balik dari umrah. Ini bukan. Kain putih tu. Bukan. Masalah. Kau bayangkanlah. Romania. Okey lah. Okey. Ni kain pergi umrah tu. Kenapa kau? Aku dah terberak. Ini kelangsi lah. Ni yang lubang-lubang ni tu apa actually? Tak tahulah apa lagi yang kau bawa dalam ni. Mana pasport kita, Murad? Ni apa? Oh, ni baju kau. Ni baju. Ini kau punya baju swimman. Tak ada, Murad. Aku suruh kau bawa baju lain, Murad. Sini sikit. Aku suruh kau bawa baju lain, Murad. Ini baju perempuan mana kau bawa ni, Murad? Ini baju swimsuit. Ya Allah, Murad. Aduh, ada plus. Ya Allah, Murad. Macam mana ni, Murad kau? Ya Allah. Tapi ni boleh lah, boleh pakai. Tapi masalahnya sekarang aku nak tidur. Jadi aku perlukan seluar tidur kan. Ni dah ada seluar. Apa, Murad? Kena. Aku tadi baju tu, ini kau pakai. Kau nak mandi kan? Mandi. Berkendan. Ya Allah, blockbuster. Ini kau boleh. Ini kena. Kau try pakai. Tak payah. Nanti. Nanti kita nak mandi kita pakai ya. Tak apa. Ini dia masalahnya aku dah panas sangat. Dia punya pakai senang je. Ini macam dia macam ni. Koyak juga barang orang. Kau duyung. Oh, tu masalah. Seksa kau dah buat aku nyeri. Ni kau nak mandi. Ini je. Ya Allah, perut. Macam gini lah kalau nak pergi mandi. Aku tak pernah rasa barang macam gini, Murad. Allah. Jadi tak? Nanti dulu. Kan matahari belum terbit lagi. Asal time dia sini tadi
Masa kita sampai kat airport tu, Ah. aku pergi DFS. Aku dah macam orang yang start fire tu pula. If you want to start a fire, you have coconut. It's done. Fire start. Sini lah. Ya Allah. Ada bau makan lah tu pasal datang. Ikut saja Murad. Duduk. Aku nak bincang ni. Okay. Tadi kan aku sampai dekat DFS tu Murad. Kan. Sedangkan kita nak pergi. Dah. Apa dia? Tadi kita